Assalamualaikum guys. So, hari ni Odi mencuba kuih akuk dan kaswi kedi. Macam mana rasanya? So, kita mencubanya. Ni panggil akuk Indonesia. Kita guna Indonesia 100%. Kita rasa macam mana? Rasa dia berlemuk. Dia tidak terlalu manis, tidak terlalu tawar, rasa ngam-ngam kata. Lemuk dia tu rasa molek kata. Memang jadi lah. Akuk ni kalau dia lemuk memang sedap. Apa hati? Berlemuk. Ni akuk pandai. Akuk pandai ni dia tidak terlalu terai sebab dia guna daun pandai 100% tanpa pewarna. Terasa sedap. Ni kasih gedi. Nyo main putih. Terasa boleh dah. Kaswi dia memang sedapnya. Memang terbaik. So, yang mana ingin mencubanya? Kalau boleh, tag Odi for film. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hari ni Odi nak review aku panggil kuih. Dia bagi kaswi, akuk pandan dan akuk nisan ni kita letak dahnya siap-siap ni. Perfume wadah tu. So kita akan mencubanya macam mana rasanya. So kita akan bagi feedback lah. Orang kata. Ya akuk ni daun pandai, kita guna daun pandai tanpa berwarna. Akuk nisa kita guna nisa. Dan kaswi nyo dia memang putih dan kaswi dia memang kedi. So kita mencubanya. Let's go.